Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review sebuah Honda XADV 750 version 2 punya. Okey, motor ni tahun 2021, register 2024. Masih under warranty hingga 2027. Alright, term and condition lah, boleh PM kita. Masih under warranty hingga 2027. So, motor condition tune, dah siap dengan ada aksesori lah, dengan siap ada exhaust. Dengan harga kita nak offer below market price, hanya 75,000, siap potong nama cash. So kalau buat loan, minimum deposit 100, bulanan 1,300 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card korang. Kita buat EPP, 0% interest, installment dengan bank korang, up to 5 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh PM, kita bagi harga cantik. Kalau nak penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Alright, jom kita tengok. First, tayar depan belakang, tayar baru Tayar Pirelli Scorpion 120/70/17, tayar baru. Alright, so number frame pun cantik 7378. USD4 Wonder Go, condition tune lagi, double disc brake, disc caliper standard, ABS brake. Lepas tu ada spotlight dah ada. Ini Honda Ori punya spotlight. Crash bar dah ada. Alright, tengok pada sini juga. Ada side mirror dah ada, rear dah ada, adjustable punya. Alright, lepas tu dia punya windshield depan adjustable Okay, boleh naik turun. Adjustable. Lampu LED lah. Stiker dah ada. Side shift dah ada. Stiker dah ada. Lepas tu pemija tengah dah ada. Dah pasang. Ini di PM rest punya. Exhaust aftermarket acropovic. Slip on. Top brake Honda. Honda punya original top box. Tayar belakang pun tayar Pirelli Scorpion, tayar baru. Alright, belakang 160 60/15. Lepas tu ini harga dah ada, alloy punya harga. Alright, lantai semua cantik lagi. Stand tepi pun ada tapak dia, dah ada. Ini pun footrest dah ada, crash bar dah ada. Alright. Motor pakai keyless lah. V2 memang pakai keyless. Alright, dengan kita tengok. Ada mode standard, rent, gravel, dengan user, dengan sport. Alright, so motor ni dia scooter, dia di city. Kalau korang nak manual pun boleh pakai pedestrian macam kereta lah. Jom kita start. Alright, sound dia memang best lah. Lagipun under warranty hingga 2027. Kalau korang minat XADV ni, boleh PM kita version 2, kita offer below market price 75,000, siap dengan aksesori, dengan siap ada warranty lagi. Alright, kalau minat Roger kita, boleh cash, boleh loan, boleh credit card, tak ada masalah. Roger, bye bye.